Hari ketiga dekat Osaka. So hari ni kita nak check out daripada Airbnb yang ni. Tengok dia punya design katil dia apa semua, macam duduk tidur kat kampung. Okay, luar tu ada dia punya koridor lah, almari apa semua, toilet apa semua ada dekat sini. So hari ni kita nak check out daripada sini. Dan kita akan ke Kobe dan juga Okayama untuk tengok swajib. Okay, let's go. Kat sini memang banyak gila convenience store. Macam belakang aku ni ada Family Mart. Padahal kalau tadi aku jalan lebih kurang dalam 300-400 meter kat belakang tu dah ada dah Family Mart. Sebelum tu ada lagi 200 meter. Lintas jalan sikit je ada juga Family Mart dekat taman tadi tu. Jadi kalau jangan risau sangat setakat nak cari makanan halal yang ringan-ringan, setakat nak minum air, memang ada kat mana-mana pun ada Family Mart ataupun convenience store. Okay. So daripada Tennoji Station tadi kita akan ke Osaka melalui Osaka Loop Line. Dan daripada Osaka tu kita akan ke JR Kobe Line JR Kobe Line untuk ke Kobe. So macam mana lepas 2 hari dekat Osaka? Komen sikit. Oh sonok. Yang pertama siap sedia. Macam aku ada buat sikit lah fitness sebelum datang. Sebab aku tahu memang akan jalan jauh. Tapi aku tak expect sejauh ini kau akan jalan. Kalau nak naik train dekat Osaka ni senang je. Tanya je ChatGPT kat mana kau nak pergi, kat mana kau kena turun, tukar stesen kat mana, semua sini. So korang kena follow je. Just follow je, and then kalau tak tahu boleh refer juga dekat Google Map. So aku sekarang ni nak ke Hotel Casabella in Kobe. Aku tengok dekat dia punya maps tu, so ada tulis Kobe dengan Sanomiya. Tanya ChatGPT ni kat mana aku patut turun je. Okay, senang. Dia akan beritahu dekat better turun dekat JR Kobe Station daripada Sanomiya. Kalau Sanomiya aku kena naik bas lain ataupun aku kena jalan lebih jauh. So korang tanya je lah ChatGPT apa yang korang nak. Tu nanti dia akan suggest choices yang terbaik tu korang. Sekarang ni aku dah sampai dekat stesen Kobe. Tadi aku jalan kaki daripada Airbnb and then pergi ke Tennoji and then pergi ke Osaka and then ke Kobe. Aku ingatkan jauh dan lama lah, tapi rupanya tak sampai 1 jam pun dah sampai dekat Kobe. Jadi betul lah apa yang ChatGPT beritahu, yang korang boleh sampai lebih kurang dalam 35 minit ataupun kurang daripada 1 jam. So korang follow je ChatGPT, senang kan? So sekarang ni kita jalan sikit dalam 800 meter daripada stesen untuk ke Casabella Inn, Kobe. Dia tiba-tiba excited jumpa Yakult je depan ni. Sebab aku daripada kecil tak minum susu badan, susu ni aku minum Yakult. Tengok ambil gambar Yakult. Kalau kau jalan dekat Jepun ni naik subway, naik train apa semua kan, bawa bagasi dia. Reality dia. Pergi mana-mana bawa bagasi. Tambah-tambah pula kalau korang kena tukar hotel-hotel macam aku ni. Kita tukar hotel. Yang paling penting korang pilihlah bagasi yang betul-betul elok. Macam yang aku pakai ni memang elok sangat-sangat lah. Daripada dah 2-3 hari ni jalan atas jalan macam ni, jalan tar pun dia tak ada lama tak dekat dia punya tayar tu. Jumpa kedai Tamiya dekat depan ni. Kalau ikutkan map, depan tu kita punya hotel. Takut kat sini. Takut yang tu dalam tu. Tapi kalau tengok map ke depan ni kan, ni potong depan hujung tu kot, tengah-tengah sikit. Jom. So dah sampai kat kita punya Casabella Inn Kobe. Jom masuk dalam tu. Sebenarnya kita orang sampai awal. Kami sepatutnya check in pukul 3, tapi disebabkan ni baru pukul lebih kurang dalam 12.30. So kita sebenarnya nak tinggal kita punya luggage kat sini supaya kita boleh jalan-jalan dengan riang tanpa bawa luggage. So relax lah sikit kan. So tengah settle kan.
Settle simpan barang dekat hotel dekat Kobe. And then sekarang ni kita nak tuju ke Okayama, tempat yang buat seluar jeans ke apa? Butik-butik jeans lah. Jeans dilahirkan dekat bandar tu. Maknanya pertama sekali jeans dibuat dekat situ. Barulah US ambil Levi's. US ambil Levi's dan sekarang transfer ke kepada apa nama ni? China. Sorry. Jeans dekat Amerika, US, tapi diorang habis, bankrupt. Tapi Jepun ambil jenama tu, diorang buat. Tapi kalau macam jenama Jepun memang diperbuat daripada Jepun lah. Dilahirkan di situ dan designer dia sendiri buka kedai dekat situ. Aku nak pergi tengok designer tu siapa. Daripada hotel aku tadi jalan lebih kurang 300 meter, korang akan jumpa Kobe City Subway Senshi Yamate Line. Apa dah juga cakap. Nak top up Ikoka tapi tak boleh, so beranda ni tolong. Jom let's go. Pakai Google Translate, buka voice, gunakan bahasa diorang. Senang. Kita akan take Subway. Kita akan naik Shinkansen ke Okayama. Oh, laju. So ni kita akan ke Shinkansen. Shinkansen sekarang ni. Inilah tiket untuk naik Shinkansen daripada area Kobe tadi kan, Kobe ke Okayama. So 5170 yen. Aku dah top up kad Ikoka banyak gila, tapi rupanya tak boleh pakai Ikoka untuk naik Shinkansen. So korang kena beli tiket berasingan. Tengah tunggu Shinkansen ataupun bullet train. Tadi aku silap sikit, aku pergi kat platform 2. Nasib baik aku tanya ada seorang berada tu, pakcik tu. Patutnya aku naik dekat platform nombor 1. Okay, so platform nombor 1 dia ada hala ke Okayama, yes. Jalan betul. Okay, saya dah jalan tapi aku tak tahu kat mana tempat duduk tu. So kita cari dah. So platform 5. Sekarang ni aku dalam bullet train ke Okayama. Dia kata lebih kurang dalam setengah jam dah sampai lah. Dari Kobe menuju Okayama, Shinkansen ni laju tapi pemandangan dia buat kita sangat teruja. Shinkansen ni bagi aku selesa, sangat-sangat selesa. Ya, kursi ni boleh turunkan ke belakang sikit. Dan dia punya leg room tu nampak luas, memang luas lah. Aku boleh melunjur kaki aku. Kalau korang nak pakai meja, ni kat sini pun dia ada ruang meja. So korang nak makan ke ataupun nak letak laptop semua sambil buat kerja pun okey juga. Meja yang kat sini paling space. Naik Shinkansen ni memang lain suasananya. Dari tingkap boleh nampak sawah padi luas terbentang, kadang lalu tepi tasik yang tenang dan deretan rumah Jepun yang tersusun rapi. Semuanya nampak macam dalam filem, tenang, bersih dan penuh disiplin. Bila tengok pemandangan macam ni, rasa macam masa bergerak laju tapi hati jadi tenang. Sampai stesen Okayama. Turun dekat stesen Okayama, rupanya kena naik satu lagi train untuk ke Kojima. Bila tak tahu jalan, kenalah tanya orang lokal kan. Yang budak kecil, rajin yang baca buku dalam train. Sekarang ni kita sampai kat Kojima. Kojima ni memang famous dengan seluar jeans. So korang tengok kat sini, nampak ada seluar jeans side bagasi. Yang ni siap dengan spelling kindness. Tengok, bukan biasa-biasa punya seluar jeans. Kalau tengok dia punya design bukan biasa macam ni tau. Tengok tangga dia pun dia ada design seluar jeans dekat sini. Kalau korang pergi atas tu ada toilet. Toilet pun sama lah, dia ada design seluar jeans juga. So untuk peminat-peminat seluar jeans, make sure korang datang Kojima. Berbaloi guys. Root of the Japanese Kojima jeans. Tengok dia punya penutup ni pun dia design sekali macam seluar jeans. Nampak? Unik kan?
Kojima, tanah kelahiran jeans Jepun. Setiap sudut jalan penuh dengan warna biru denim. Dari papan tanda ke hiasan dinding, semuanya tunjuk betapa kuatnya identiti pekan ni yang berkonsepkan jeans. Sampai je dekat stesen Kojima ni, aku baru rasa dah dekat pukul 4, 3.50 lebih. So sebelum tu kita cari tempat solat dulu. Tadi aku cari kat signboard ni mana tempat solat ataupun surau ke masjid ke, tapi tak ada. Tak apa, jom kita tanya orang kat dalam. Aku pergi 7E kat depan tu, lepas tu aku susah sangat nak jumpa makanan halal, lalu aku jumpa ni. Yang ni confirm halal. Tak payah check aku. So tu kita ada Shoes Plaza kat situ. On the way pergi ke Kojima Jeans Street. Area sini macam susah sikit nak jumpa dengan foreigner. Just orang lokal je ramai. Oh, dia marah kot aku jangan melintas kot. Tu ada CCTV ke apa tu? Let's go. Dia macam lain-lain tau. Walaupun laluan berjalan kaki yang biasa je, nampak dia ada design-design sikit bawah dah. Okay, dan setiap design ni berbeza-beza. Di depan tu pun ada lagi. So sekarang ni aku dalam kedai Omoto Denim. Salah satu kedai dekat Jeans Street ni lah. Okay, korang boleh tengok design yang ada kat sini. Cuma aku datang kali ni lambat sikit. So banyak juga kedai yang dah tutup. Tapi ada juga yang kedai masih buka. Cuma dia dah nak tutup lah. So kat sini ada screen dia tunjuk lah cara pembuatan jeans diorang. Nampak? Okay, so video ni memang panjang lah. Aku tak tunjuk lah semua. Okay, bagi aku harga dia pun affordable sebenarnya. Dia kurang macam 30,800 yen. Dalam 800 hampir 900 ringgit je. Okay, nampak? Ni pun sama. Kalau kita tengok baju, contoh baju ni 26,000. Okay, 26,400 yen. Just lebih kurang dalam 900 macam tu waktu aku datang ni. Okay, so bag-bag yang denim, ni kepala kain pun ada. Bag jenis kepala kain pun ada, nampak? Ni dalam 8,800 yen sahaja. Okey lah, murah. 37,000 yen. Ni mesin jahit antik gila. Tapi aku rasa ada lagi orang pakai mesin jahit ni sebenarnya. Berapa? Dalam 16,500 yen. Kalau okey baju, okey lah. Tahu tadi datang sini dulu, boleh beli dulu. Tak apa lah, tadi dah beli satu. Ya, beli 3. Okey lah. Dalam beracun. Apa barang, belilah, ala-ala beli, ala-ala mai. Tengok ni, member pakai SPG kot. So in weekend, this shop will open until night. No, 6 PM. Every day 6 PM. Oh, every day. Yes. How about another shop? Shop Same. 4 or 5 PM. Open time? This time is 10 AM, but after 11 or 12. Oh, really? So weekdays are not so busy. Oh, okay. Thank you. When the expo for denim? Have any expo or event for denim? Yes, expo I mean event. Exhibition. Denim event. Yes, April or November. April or November. Okay. 2 times per year. Oh, okay. Thank you. Thank you. Arigato. Ni orang panggil art berat. Kita tengok.
Dia punya design pak. Habis dia design macam ni. Semua bertemakan jeans kat sini. Tadi aku tanya token kedai tu, kawasan sini kalau kau nak datang antara pukul 10 hingga pukul 4. Biasanya pukul 4 atau pukul 5 dia orang dah start tutup kedai. Ada juga kedai yang buka pukul 11 macam tu baru buka. So macam aku, kita orang lambat sikit sampai ni dalam hampir pukul 4. Jadi kebanyakan kedai-kedai kat sini dah tutup lah tadi. But it's okay. Yang paling penting dapat juga jeans. Aku tanya token kedai tadi, dia kata kat sini jarang sikit orang Malaysia datang, tapi ada. Yang ramai datang daripada ke sini adalah orang daripada US, Filipina, Taiwan, and then daripada China atau Hong Kong. So kalau korang nak cari jeans, ni antara tempat yang bagi aku sesuai untuk korang cari. Korang boleh datang kat sini. Daripada tadi aku duk record video, baru aku perasan rupanya ni dia sebenarnya adalah tripod tau kat sini. So korang boleh letak handphone kat sini untuk ambil gambar, and then nampak dia punya view. Simple kan? Benda simple. Tapi dia dah ada siap-siap lubang untuk korang letakkan handphone. So kalau korang nak letak macam ni pun boleh. Lepas tu, yang bestnya, nampak? Dia boleh gerak macam ni. Dia boleh pusing-pusing sikit. Bila kedai jeans dah tutup, kawasan sini rasa macam sunyi je. Seolah-olah kami je yang wujud dekat sini. So apa yang kami buat, cuma record video, nikmati apa yang ada kat sini sambil jalan-jalan dan tengok apa lagi yang ada dekat sini. Sebelum kami balik semula ke hotel kami kat Kobe. Kucing Jepun sama je kot dengan kucing Malaysia. Aku tengah cari rumah Nobita. Mana rumah Nobita? So sekarang aku baru sampai balik ke Kobe. Jalan. On the way ke hotel, lebih kurang 350 meter lagi. Apa yang aku perasan, Kobe ni sangat berbeza dengan Osaka. Tengok, relax je, tak ada orang sangat. Kereta pun tak banyak macam bandar Osaka yang kita pergi semalam. So lebih relax kat sini, tenang-tenang je. Sekarang aku dekat satu convenience store. So kat sini ada macam-macam lah makanan. Contoh macam ni, ada burritos, ada sandwich apa semua. Tapi korang kena hati-hati sebab korang tengok sendiri. Ni pork. Kat sini ada pork juga apa. So hati-hati sikit bila korang pilih makanan yang halal. Itu saja untuk hari ketiga kami di Jepun. Lepas ni kami akan solat Jumaat di Masjid Kobe, iaitu masjid pertama yang didirikan di Jepun, dan seterusnya kami akan jalan-jalan di Kyoto. Stay tune untuk video seterusnya dan jangan lupa klik subscribe.